Kau dah check dah BP dia? Ha? Tadi dekat luar tadi kau check tadi dia berapa cm? 6. Ya, kejap. Kau letak dekat dia. Dan nanti sabar puan. Puan buka. Buka puan, tak payah nak malu ni, semua perempuan ni, semua betina, hak tina semua. Buka puan. Puan, tolong bekerjasama ya puan ya. Kita tak nak suara tinggi dekat sini. Tolong buka sikit sebab kita nak tahu duluan dan 6 cm saya nak kena selok ni apa semua nak tahu ni. Buka. Buka puan, buka luas. Kau pegang kaki dia, kau pegang. Buka. Puan tolong bekerjasama. Tolong puan sebab ini semua doktor perempuan ni. Doktor tak sampai lagi ni. Kita kena check ni. Jangan ni. Cepat dia nak keluar. Okey nanti. Tadi aku check dia punya ECG tu elok, cantik. Dah nak tekan ke? Okey. Puan nanti dulu. Tarik nafas. Puan tarik nafas puan. Jangan nangis. Kita nak nangis. Tak nak tarik nafas. Tarik nafas. Okey. Tunggu dulu. Jangan angkat punggung. Duduk. Jangan angkat punggung. Turun. Puan. Jangan tidur. Okey. Ikut saya. Tarik nafas. Okey. Tunggu. Dia punya contraction macam mana? Okey dah. Tunggu. Okey. Okey, tarik nafas dalam. Push. Okey, 1, 2. Lagi sikit. Puan, jangan angkat punggung puan. Puan jangan angkat punggung puan, nanti koyak, nanti puan sakit. Jangan angkat punggung. Okey, lagi sekali. Okey, tunggu rehat sekejap. Tunggu. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Ya, sabar. Contraction. Okey, lagi sikit. Okey, puan, tolong dengar ya cakap saya puan ya. Puan jangan angkat punggung, nanti puan sakit, nanti jahit banyak puan ya. Ni lagi sikit je ni. Kepala tu nak nampak dah, saya dah nampak dah kepala baby ni. Ya? Okey puan. Tarik nafas dalam. Ikut saya. Okey. Dah seri. Okey. 1, push. Okey, push. Push. Kan alhamdulillah keluar. Okey. Kenapa? Puan, tolong bekerjasama puan. Kalau macam ni jahit dia puan. Puan tak boleh lah. Kita dah cocok bius. Dah cocok bius. Cocok dah buat. Kau dah cocok bius ke sebelum? Sakit ke puan? Kat mana? Kat perik tu. Masuk dia waktu dia jahit tu. Kau masuk ke tak bius? Kau masuklah bius. Kalau dah habis bius, kita kena ambil lagi bius tu. Kesian dekat sakit lah. Ambil lagi bius. Tak apa. Kita letak bius lagi. Tapi puan jangan gerak puan. Jangan gerak. Nanti nak bagi cantik sikit ya.